Kalau kita faham self harm ataupun bakut tu sendiri, dia adalah luahan rasa. Apa yang orang tak nampak, jadi maksudnya dia tak ada tempat nak meluah. Faham? Tu dari segi sebab tidak, akar dia. Dia tidak mungkin orang tak percaya dengan dia. Cerita kat mak ayah kalau tak cerita percaya. kaunselor pun dia mungkin takut, nak cerita takut tersebar apa cerita dia. Ataupun cerita pada mak bapak pun akan salahkan dia. Jadi akhirnya orang akan nampak generasi sekarang ni lembek, cepat koyak, tak boleh sensitif dan segala bagai. Namun kita jangan in denial. Kebanyakan budak-budak lah yang terlibat dengan self harm ataupun bakut ni banyak datang daripada persekitaran, terutama daripada rumah. Keluarga yang berantakan, penceraian, daripada kecil jadi mangsa abuse. Mungkin kena cabul, kalau di sekolah kena bully, mungkin kena segala bagai orang yang ejek, racist kepada dia, kena pulau kan. Ini semua antara faktor-faktor yang boleh meletup jiwa seorang budak. Betul. Itu hanya sekadar simptom awal bakut, tapi lama-lama dia akan up lagi Ustaz. Daripada suicidal thought, rasa ingin mati, ingin bunuh diri. Dan bila rasa tu datang, dia mungkin berlawan. Itu perasaannya datang, itu yang sampai boleh depression. Tapi beberapa tahun kemudian, kalau tidak ada siapa faham dia, tidak diluahkan, dia berseorangan ketika itulah dia akan nekat hingga ada satu breaking point dalam hidup dia berlaku. Mungkin ada sesuatu yang trigger dia pada waktu berkenaan, di rumah ke, di mana-mana ke, end up benda yang tak sepatutnya boleh jadi pada diri dia. Sebab tu kita risaukanlah generasi kita pada hari ini.